Pernah tak rasa takut ketinggalan? Itulah FOMO. Tapi, hari ni kita bukan nak cerita pasal tekanan tu. Kita nak tengok macam mana kita boleh transform perasaan ni jadi satu alat strategik yang cukup berkuasa untuk pendidikan kita di Malaysia. Jom kita mulakan. Okey, ini agenda kita. Mula-mula kita fahamkan dulu apa itu FOMO pendidikan. Lepas tu, kita tengok dua sisi FOMO ni untuk guru. Yang menariknya, kita akan kaitkan dengan visi pendidikan negara, tengok cara praktikal untuk ubah FOMO jadi sesuatu yang positif, dan akhir sekali, macam mana ia boleh transform minda kita sebagai guru profesional. Simple je kan? Baiklah, jom masuk bahagian pertama. Apa sebenarnya FOMO dalam dunia pendidikan ni? Kita nak faham apa tekanan di sebalik semua trend yang kita nampak. Okey, FOMO ni atau fear of missing out tu, ia sebenarnya perasaan cemas tu kan? Rasa macam, semua orang dah buat benda ni, aku je belum. Rasa macam kita akan terlepas sesuatu yang penting atau best yang orang lain tengah buat. Tapi kan, dalam dunia pendidikan, FOMO ni lain sikit. Ia bukan pasal ikut trend semata-mata. Isu dia lebih besar. Ia berkait rapat dengan tanggungjawab kita, accountability profesional kita sebagai cikgu, dan paling penting, ia melibatkan masa depan anak-anak murid kita. Kat situ bezanya. Jom kita tengok lebih dalam lagi. Sebab FOMO untuk cikgu ni, dia ada dua muka. Satu muka yang boleh buat kita down, rasa tertekan. Tapi muka yang satu lagi boleh jadi sumber motivasi yang sangat-sangat kuat. Tengok perbezaan ni. Jelas sangat. Yang negatif tu kita buat sebab tengok orang lain buat, ikut trend, kita fokus pada tools bukan impact, akhirnya apa jadi? Burnout, keliru. Tapi FOMO yang positif pula, puncanya datang dari keperluan murid kita. Fokus kita pada hasil pembelajaran yang betul-betul jadi dan ini yang akan bawa kita ke arah perkembangan profesional yang proaktif. Nampak kan beza dia? Jadi, poin utamanya kat sini ialah perubahan cara kita berfikir. Dengar ni baik-baik. FOMO negatif takut kita terlepas trend, tapi FOMO positif takut murid kita terlepas masa depan mereka. Wow, beza sangat kan? Tiba-tiba, ia bukan lagi pasal kita, tapi pasal anak-anak murid kita. Inilah kuncinya. Dan FOMO yang positif dan strategik ni bukan sekadar idea syok sendiri tau. Sebenarnya, ia selari betul dengan visi pendidikan negara kita. Kalau kita uruskan dengan betul, perasaan ni boleh jadi macam katalis, pendorong yang akan tolak kita para pendidik untuk capai matlamat-matlamat besar dalam rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Contohnya, kita ambil satu teras dalam RPM tu, digitalisasi dan AI. Tujuannya bukan setakat jom guna teknologi. Bukan. Tujuannya ialah untuk guna dengan bijak. Kita nak tingkatkan literasi digital, guna AI secara beretika dan buat pengajaran berdasarkan data. Inilah perubahan mindset yang kita cakap tu. Daripada fikir, olah aku guna AI sebab sekolah sebelah dah guna, kita ubah kepada, aku kena faham AI ni betul-betul sebab aku nak bimbing murid aku. Nampak tak? Bukan lagi ikut-ikutan, tapi kita jadi pemimpin yang bawa murid kita ke masa depan. Teras penting yang lain, pendidikan inklusif. Maksudnya apa? Maksudnya, kita kena pastikan tak ada seorang pun murid yang tertinggal. Semua orang dapat sokongan yang dia perlukan untuk berjaya. Tak kiralah dia murid berkeperluan khas ke, atau duduk kat luar bandar ke. Dan kat sinilah kita nampak impak dia yang sebenar. Bila seorang guru tu rasa nak belajar skill baru, ia bukan lagi pasal diri dia. Ia terus kena pada murid yang paling perlukan bantuan kita. Cuba bayangkan cikgu tu terfikir, kalau aku tak mahir pedagogi digital ni, murid MBPK aku akan terus tertinggal. Itu bukan tekanan lagi kan? Itu dah jadi satu seruan, satu misi. Itulah FOMO yang sihat. Okey, so macam mana kita nak buat benda ni jadi praktikal? Jom kita tengok satu model mudah tapi sangat power untuk tukar rasa risau tu kepada tindakan. Jom kita hack perkataan FOMO tu sendiri jadi satu kerangka tindakan. FOMO. F untuk fokus. Fokus pada apa yang murid kita perlukan, bukan apa yang tengah trending. O untuk objektif. Okey, nak guna tool baru ni. Apa objektif pembelajaran dia? Kena jelas. M untuk method. Jangan tamak. Pilih satu atau dua je tool yang betul-betul sesuai. Dan O yang terakhir untuk outcome. Macam mana nak ukur kejayaan? Tengok impak sebenar pada murid, bukan berapa banyak apps kita dah guna. Senang kan? Senang cerita, matlamatnya mudah je. Kurang tools, lebih impak. Bila kita strategik macam ni, kita tak akan rasa serabut dan kita tahu setiap benda yang kita buat betul-betul bagi kesan dalam kelas.
Baiklah, kita dah sampai ke penghujung. Jom kita simpulkan macam mana semua ni boleh transform minda kita daripada seorang yang reaktif kepada seorang arsitek masa depan. Wah, petikan ni memang kena betul. Saya belajar bukan sebab takut ketinggalan, tapi sebab murid saya layak dapat yang terbaik. Ini dah bukan pasal takut. Pembangunan profesional kita jadi satu bentuk khidmat, satu tanda sayang kita pada anak-anak murid. Mendalam kan? Dan ini satu lagi poin penting. Teknologi tu alat, profesionalism tu nilai. Maksudnya, nilai profesional kita sebagai cikgu, itulah kompas kita. Kompas tu yang tentukan alat mana kita nak guna dan macam mana nak guna. Bukan sebaliknya, kita yang pegang steering, bukan teknologi. Jadi, apa kesimpulan besar kita? FOMO yang matang akan lahirkan guru yang sentiasa peka dan bersedia, bukannya guru yang sentiasa cemas dan stres. Perasaan tu kita boleh jadikan signal untuk kita berkembang, bukan lagi satu beban. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. FOMO yang anda rasa hari ini, ia tengah bina tekanan dalam diri atau tengah bina masa depan untuk anak-anak murid kita?